Polis ah. Aduh. Ya tuan. Keluar kereta sekejap. Ya cik. Ni kereta encik ke? Kereta saya cik, kenapa? Tak adalah. Biasa muka macam kau ni tak naik kereta macam ni. Dia tak naik motor, naik lori. Dua tu je. Kenapa? Muka saya macam panjang tak? Perogol, peliwet. Macam tu. Tak boleh nak ada kereta ni. Saya cuma jalankan saya punya tugas untuk cek kereta jika ada apa-apa benda yang agak muskil. Itu je. Tuan tak boleh nak ajar saya macam ni tuan. Kenapa? Takkan sebab saya muka jahat macam ni saya tak boleh nak berjaya? Muka orang baik, muka orang handsome macam tu je boleh berjaya. Boleh bukan kereta mahal. Kalau kena TV tu, saya jadi watak jahat je. Tak boleh nak jadi watak hero macam tu. Tuan kena ingat, tak semestinya muka jahat, hati dia pun jahat. Dan tak semestinya muka orang baik, hati dia pun baik. Tuan tak boleh judge dia daripada rupa. Tuan kena tengok juga hati dia macam mana. Okey, saya minta maaf, Cik. Cik boleh teruskan perjalanan, Cik. Saya minta maaf, ya. Okey tuan, masih. Cik. Sekejap. Tapi boleh saya tahu macam mana Encik dapat kereta ni? Macam mana saya dapat kereta ni? Saya curi lah, macam mana lagi? Curi? Curi lah. Kenal, tangkap dia! Kau pencuri? Kau memang muka penyangga. Aku dah agak dah muka macam kau ni, muka pencuri. Kau memang muka pecah rumah.